Sekarang pukul 4.12 pagi dah. 4.12 pagi kita bangun di jam orang tak bangun lagi untuk sesuatu yang lebih bermakna. Sekarang ni kita menuju ke dapur. Tak ramai dapat tengok Kelantan dari view macam ni. Sunyi, cantik, penuh cerita. Dapur, finally we are here. Selamat datang ke dapur. Terima kasih. Ni adalah bekas dapur lah. Ke dapur. Dapur ni pernah kena bencana yang sangat dahsyat lah pada tahun 2014. Banjir. Semua ni kereta api ni tergelar masa tu, banjir besar. Tergelar. Tergelar lah. Dahsyat 2014 banjir terbesar. Rumah di kawasan dapur ni, kalau rumah kayu 90% hancur. Oh. Rumah buat dengan batu ni, seming ni, kebanyakan berkoh lah. Mekoh. Dapur ni kecil ya, tapi besar disebabkan Ada kereta api. ada kereta api. Ialah signboard lama hak masih dikekal sampai sekarang. Signboard ni diperbuat daripada kayu cengar dah. Sebab tu dia bertahan sampai sekarang. Okey, sekarang kita on the way untuk pergi breakfast. Ayam goreng. Pagi butol. Selepas sarapan, kami naik jeep menuju air terjun tertinggi di Asia Tenggara. Yang tu saya sambung di episod seterusnya.